Booking belanja ada 500 booking tau. Booking 500 tapi booking tu aku belanja. Cepat. Biasanya macam ni punya rumah ni dia dah terhad jangan terhad dan dah nak habis dah. Okey. Tinggal lagi apa ya? Tinggal lagi mana lagi ni? 3 unit lagi. Tinggal lagi 3 unit je. Rumah macam ni, jalan kebun baru, jalan kebun ke? Saya perlukan beberapa. Okey, saya perlukan beberapa. Ada orang wasabi ni. Yang belakang sayur ke? Yang belakang tanam sayur? Bukanlah belakang tu rumah orang dah. Belakang tu rumah orang. Apa tanam sayur pula? Belakang rumah orang. Belakang rumah orang. Jual rumah leasehold ke tu? Yes, leasehold. Maknanya leasehold pun tak masalah sebenarnya. Booking sebenarnya booking ada, tapi booking ni aku cakap free booking, zero booking. Sebab booking tu abang belanja. Tahu. Booking abang belanja. Korang transfer dulu booking. Bila settle, lulus loan, sign agreement semua, sign offer letter, SPA bagai semua tu nanti tu, aku pulangkan balik 500 tu. Bermaksud korang zero booking. Okay, nak jual pusaka nanti problem lah leasehold. Harga tak naik. Kau apa benda? Aku serabut lah korang ni kadang-kadang. Nak jual pusaka nanti problem. Hello! Berapa ramai orang beli rumah yang leasehold? Elok jual, elok je tak masalah pun. Engkau je otak sengkat tau. Orang otak sengkat ni, dia fikir, oh leasehold payah, itu payah, kentut payah. Semua fikir payah. Orang lain duduk rumah leasehold elok je, bahagia je. Elok jual. Tak ada masalah pun. Sekarang aku serabut lah. Ada kes dah. Kes apa tu? Hello, kau janganlah merosakkan masa depan orang. Kau tahu tak, rumah kat area sini kebanyakan ni boleh kata lebih kurang 80% tu rumah leasehold tau. Baki ni pajakan nak habis tu sambung je lah, apa salahnya? Pergi pejabat tanah sambung. Jangan risaulah 99 tahun tu. Kau ingat kau umur kan Nabi. Umur 1 lebih. Silap-silap kau mati dah pun. Biar cucu kau uruskan hak tanah sambung pajakan tu. Kau sibuk fikir benda-benda yang luar kawalan lah kadang-kadang. Aku serabut betul benda yang leasehold freehold ni. Rimas tau, rimas. Itu yang owner baru tak nak bayar premium. Itu owner baru lantak dia, hal dia lah, pedulikan lah. Dia Rizal Melayu. Area sini semua Rizal Melayu boleh kata memang raya memang best. Tolonglah, aku sangat serabut lah bikin pasal leasehold freehold. Orang lain beli rumah leasehold elok, bahagia je, aman je hidup. Beranak pinak lagi. Kau sibuk dengan leasehold kau. Kalau aku ada rumah freehold ada je, Jarum tu.